Tu dia. S-Master. Ini adalah jam. Aniplex. Wah, Aniplex. Dan ada logo Demon Slayer. So, ni adalah jam S-Master. Ada Garrett. Alah, kat satu tempat. Wah. So, kita beli ni dekat Big Camera. Bara ni. Akihabara. Berapa harga dia? 66,000 yen. Yes. Jom kita reveal. Wah. Ni buku dia. Kat Akihabara. Yes, Akihabara. Kita tengok. Wah. Solid Oi, cantiknya. Wah, wah. Ni kata ni buatan tangan Buatan tangan. Daripada silver leaf. Silver leaf. So dia punya shiny tu dekat dia punya dial tu. So ni actually tema Rengoku lah. Rengoku watch. Kau ambil Rengoku lah. So ni ada burung Rengoku jam 12. Dan ni apa? Ni dia punya kening dia tu. Kening jadi urut nombor 1, 2, 3, 4, 5 sampai 11. Dan 12 jadi burung. Dan belakang dia ada background Auri. Okay. Dan yang jarum tu jarum pedang. Ni dia punya pemegang dia. Ni dia punya yang tajam tu. Ni dia pemegang dia. Dan dia style open heart. Boleh nampak dalam enjin. Dan ni dia punya sword guard dia. Dia sebagai jarum saat lah. Dan nanti kita tengok dia bergerak. Kita tengok kat belakang. Kita nampak lihat enjin dia tu. Japan made. Logo Demon Slayer. Stainless steel. Ada water resistant 5 ATM. So 50 meter lah. So ni automatic lah. So kita kasi gerak sikit. So kita nampak dah gerak tu. So kita nampak dia punya sword guard tu gerak jadi sebagai jarum saat. Gitu. Wah, style gila. Dia punya heart tu nampak juga dengan jewel tu. Dengan ni dia punya jarum saat dia. Dia jadi jarum saat lah. Dia punya sword guard. Tahu tak? Wah, style gila. Ni tepi. Tapi main dia ni kulit lah dia bagi. Dia ni leather. Ni leather 22mm. Ada rose gold ni pattern S-Master. Wah. Dia di tangan. Sing rose gold. Rengoku-san. Limited edition ni. Yes. So siapa nak beli cubalah cari kalau jumpa. Sebelum dia sold out. Yes. Tadi tak ada kot. Mau cari Gio tapi dah sold out. Yeah. Macam cari hari tu. Ya, sayang. Okay, itu saja unboxing.